Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar darab perpuluhan. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Baiklah adik-adik, sebelum kita tengok darab perpuluhan, mari kita tengok dulu beberapa nota yang penting. Pertama sekali, untuk video kali ini kita hanya akan tengok darab antara perpuluhan dengan nombor bulat. Okay? Kita tak akan buat antara perpuluhan dengan puluhan, yang itu mungkin dalam video akan datang lah. Jadi, yang kedua, tidak perlu samakan titik, hanya perlu turunkan saja titik ke bawah. Jadi, ini berbeza dengan tambah dan tolak yang kita buat sebelum ini. Jadi, kali ini kita tidak akan letakkan titik untuk nombor bulat, kita hanya akan turunkan saja titik itu. Okay, nanti kita akan tengok selepas ini. Unit tidak perlu dikira, sama juga macam biasa. Okay, jangan lupa tulis unit, kerana kalau soalan itu ada unit, okay, kalau adik-adik lupa tulis, okay, jawapan itu akan dikira salah. Okay. Baik. Seterusnya, gunakan langkah yang lengkap. Okay. Ini A, B, C, D ialah langkah yang lengkap untuk soalan selesaikan. Kalau selesaikan masalah, lain. Selesaikan masalah maksudnya soalan yang panjang. Okay. Yang tu akan ada lagi tambahan beberapa langkah yang lain. Okay. Seterusnya, letak nombor bulat ataupun nombor kecil di bawah. Maksudnya nombor yang kurang digit dia tu kita akan letak di bawah supaya kita punya betul lazim, okay, tidak terlampau panjang. Seterusnya, gerakkan saja titik bagi soalan darab dengan nombor 10, nombor 100, 1000, 10,000 dan seterusnya. Ini kita menggunakan kaedah darab cepat. Nanti kita akan tengok. Seterusnya kita pergi ke contoh soalan yang pertama. Okay, 2 darab sifar perpuluhan 24. Okay, untuk darab kali ini kita hanya akan darab nombor bulat dan juga nombor perpuluhan. Kita tak akan buat nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Jadi nombor bulat 2 darab dengan sifar perpuluhan 24. Macam mana cara kita nak jawab soalan ini? Baik, langkah yang pertama ialah ayat matematik. Ini ayat matematik dah selesai langkah pertama. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kita akan gunakan kaedah betul lazim. Kalau kita lihat pada ayat matematik ini, apa yang kita perlu buat sebenarnya ialah 2 darab, okay, sifar perpuluhan 24. Tapi kalau kita kira macam ni, bentuk lazim kita akan jadi panjang. Jadi kita akan ubah kedudukan dia. Okay. Nombor yang belakang ni kita akan salin dulu. Okay. Sifar perpuluhan 24. Nombor bulat ataupun nombor yang satu digit saja ini kita akan letak di bawah. Dengan cara ini kita akan pendekkan kita punya bentuk lazim, okay, pengiraan kita. Jadi 4 darab 2 kita akan dapat 8. 2 darab 2 kita akan dapat 4. Okay. Sifar darab 2 kita akan dapat sifar. Apa-apa nombor darab dengan sifar akan dapat sifar. Okay. Jadi untuk titik perpuluhan ini, kita hanya turunkan saja titik ini ke bawah. Jadi titik akan berada di sini. Okay. Selari dengan titik yang atas. Okay. Jadi langkah yang pertama ayat matematik dah selesai. Langkah yang kedua ialah kaedah yang kita gunakan bentuk lazim dah selesai. Langkah yang ketiga ini pengiraan kita dapat jawapan tadi dah selesai. Langkah yang keempat ialah keluarkan jawapan. Jadi kita akan salin jawapan kita di sini. Sifar perpuluhan 48. Inilah jawapannya. Soalan contoh yang kedua, 8 darab 4,13 gram. Jadi di sini sepatutnya kalau ikut ayat matematik ni, nombor ini kita kena salin dulu. Tapi sebab nombor ini hanya satu digit saja, jadi kita akan letak dia di bawah. Kita salin dulu nombor yang panjang. Jadi 4,13 gram darab 8. Dengan cara ini bentuk lazim kita akan jadi lebih pendek. Jadi 3 darab 8 kita akan dapat 24. 1 darab 8 dapat 8 tambah 2 kita akan dapat 10. Okay. Jadi 4 darab dengan 8 kita akan dapat 32 tambah 1 kita akan dapat 33. Okay. Seterusnya titik perpuluhan tak payah kira, tak payah buat apa, kita hanya turunkan dia selari ke bawah. Jadi titik akan berada di sini dan jangan lupa unit. Unit pun kita turunkan saja, tak payah kira. Jadi langkah 1 ayat matematik, langkah 2 bentuk lazim tadi, kaedah, langkah yang ketiga pengiraan kita buat tadi, langkah yang keempat kita keluarkan jawapan 33,04 gram. Jadi inilah jawapannya.
Seterusnya soalan yang ketiga, 3.152 meter darab 4. Jadi macam mana cara kita nak kira soalan ini? Okay, kita akan ikut 4 langkah kita tu. Okay, langkah yang pertama, ayat matematik dah selesai. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kaedah kita akan gunakan masih lagi bentuk lazim. Jadi kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. 3.152 meter darab 4. Okay, darab 4. Jadi, titik perpuluhan ni sebenarnya kita boleh terus turunkan ke bawah. Tak payah kira pun nanti. Okay, meter ni pun unit dia kita hanya turunkan terus. Tak payah buat apa-apa. Okay, sekarang kita akan kira nombor dia. 2 darab 4 kita akan dapat 8. 5 darab 4 kita akan dapat 20. 2 ke atas. Sifar kat bawah. 1 darab 4 dapat 4. Tambah dengan 2 kita akan dapat 6. 3 darab 4 kita akan dapat 12. Jadi dah dapat jawapan dia, kita akan naikkan jawapan ke atas. 12.6 sifar 8 meter. Okay, unit jangan tinggal. Okay, jadi inilah jawapannya. Baik, soalan contoh yang keempat, sifar perpuluhan sifar 78 kg darab 100. Jadi macam mana cara kita nak jawab? Okay, ini ialah langkah pertama, iaitu ayat matematik. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kaedah yang kita akan gunakan kali ini, kita tak akan gunakan kaedah bentuk lazim. Kita akan gunakan kaedah darab cepat, iaitu kita akan gerakkan titik. Jadi di sini, kita tengok di sini ada dua sifar. Okay, satu sifar, dua sifar. Jadi kita akan gerakkan titik ke arah kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi sekarang ni titik berada antara 7 dan juga 8. Okay. Jadi kita akan dapat sifar 7.8. Okay. Tapi sebenarnya dua nombor ini tidak perlu ditulis. Jadi jawapan kita yang terakhir ialah 7.8 kilogram. Inilah jawapannya. Unit jangan lupa. Baik, soalan contoh yang seterusnya, soalan yang kelima, okay, sifar perpuluhan 15 cm darab 1000. Jadi bila kita darab 1000, kita boleh gunakan kaedah darab cepat, kita hanya gerakkan titik saja. Jadi ini ialah ayat matematik langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kaedah, kita akan gunakan kaedah gerakkan titik. Jadi ada 3, 1, 2, 3 sifar, kita akan gerakkan titik ni ke arah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okay. Jadi kita akan dapat 1, 5. Okay. Ruangan yang kosong ini kita akan letak sifar, okay, titik sifar, okay, sentimeter. Jadi inilah jawapannya. Jadi adik-adik kena ingat, bila kita gerakkan titik, adik-adik kena tunjukkan ini, adik-adik gerakkan titik, okay, supaya orang tahu adik gunakan kaedah gerakkan titik. Sebab ini pun merupakan jalan kira. Walaupun hanya nampak anak panah saja, ini juga merupakan jalan kira. Jadi ayat matematik langkah yang pertama, kaedah langkah yang kedua, okay, pengiraan kita buat tadi langkah yang ketiga, dan kita dah keluarkan jawapan dekat sini. Okay, terus dapat jawapan dia 150 perpuluhan sifar sentimeter. Dan adik-adik juga boleh tulis terus sini 150 cm, tak payah ada titik perpuluhan pun tak apa. Kecuali kalau soalan dia nak dalam bentuk perpuluhan. Baiklah adik-adik, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.